ada Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, bila kita dah memang berniaga dengan Amerika paling besar, apa asasnya tiba-tiba kita nak keluar dengan menyertai satu pakatan ekonomi, perang ekonomi bersama Rusia, China, India dan Brazil dan banyak negara lain. Ini bukan pakatan saja-saja. China dan Rusia buat pakatan ini bersama Brazil dan Afrika Selatan untuk berperang. Tapi metodologi sekarang, perang itu menggunakan ekonomi, tapi perang lah. Malaysia semenjak daripada zaman Tunku dulu sampailah ke sebelum Anwar, apa kekuatan Malaysia? Malaysia adalah negara berkecuali. Malah kita antara pengasas negara-negara berkecuali, gerakan negara-negara berkecuali. Dan itulah kekuatan kita. Berunding dengan siapa saja tanpa memasuki pakatan mana-mana yang bertembung, yang menghasilkan apa yang baik untuk negara kita. Itulah kita survival kita selama ini, kita boleh capai stability dalam dunia ini. Tetapi Amerika, Anwar ni, saudara, saya kena faham Anwar. Anwar ni orang yang otak semenet. Dia suka sesuatu yang bombastik. Akhirnya tak semena-mena dia boleh mohon untuk masuk pakatan BRIC. Brazil, Rusia, Afrika Selatan, China dan sebagainya. Dia mau pakat masuk. Masa tu kita dah kata mati. Sebab rakan dagang utama kita Amerika. Engkau masuk PEC nak lawan Amerika ni. Lantas Amerika menggenakan tarif tinggi dan tarif baru kepada Malaysia. Kita dah cemas. Ini masalah Anwar, kau tak tahu ke? Engkau kalau pergi lempang orang, benda paling pertama, kalau tak kena lempang balik pun kena tendang. Itu logik akal. Kita pergi, kita lempang orang, lepas tu bila orang lempang kita, kita cemas. Kenapa kau lempang aku? Kamu masuk pakatan nak lawan Amerika, dah tentu Amerika will react. Itu asas yang pertama, saya kena faham betul-betul. Ini kerana kebodohan Perdana Menteri Malaysia keluar daripada kerangka negara berunding, negara berkecuali kepada negara mengambil sikap. Maka bodohnya lagi sekali, pergilah mereka ramai-ramai bersama Tengku Zafrul. Dan kau boleh keluar gambar berjoging, kau kena faham Trump ni